Itulah luahan seorang ibu. Saya rasa sedih sebab benda ni betul. Semalam Nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad Sofian. Bersama saya, isteri saya. ibu kepada Darwish Nofael. Anak saya dia terlibat kemalangan lah pada tahun 2018 dan telah menjalani pemindahan kulit lah, maksudnya daripada kulit peha dan ditampal ke bahagian kepala. Kami berasal daripada Johor lah. Ada juga orang yang pernah tanya kita kan, tak penat ke KL masih still follow up apa semua kan, walaupun tak ada apa dalam masa yang panjang, tapi kita percaya, kita ikut je. Dan hasilnya sekarang saya cakap semua orang cuba buat yang terbaik untuk awak. Selama berapa tahun awak jumpa orang yang baik-baik dengan awak berbaktilah pada masyarakat pula lepas ni. Benda ni betul. Semalam saya baru cakap dengan dia, kita belikan dia baju kemeja sebab dia tak boleh sarung. Yang kedua, last part ni pun kita tengok bila dia buat hair transplant ni berjaya, so kita pergi lagi cari baju kemeja untuk dia, untuk yang terakhir ni. Okey, kepada ibu bapa yang mengalami masalah yang sama ataupun yang hampir sama macam anak saya. Jadi saya mengusulkan untuk datanglah ke Glojas spesialis ni sebab dari segi rawatan memang sangat baik, tidak perlukan masa yang lama, sangat selesa. Dan anak saya pun tak adalah merawat kesakitan ke ataupun tak nak. Betul, tak ada sakit walaupun dia budak lagi kan, tapi sangat-sangat jadi kita syukurkanlah kepada ibu bapa di sana ni demi untuk anak kita lah, menjadi kehidupan yang normal seperti mana sebelum ni lah. Cubalah buat yang terbaik untuk anak.